Guys, kalau korang ada cari bateri mesin elektrik guys, hari ni aku nak tunjuk dekat korang, kita baru je restock guys bateri mesin elektrik. Kita ada daripada saiz kecil sampai ke saiz besar. Jadi hari ni aku nak bagi tahu kat korang bateri yang model kecil ni untuk model apa, yang bateri besar ni untuk model apa dan harga dia sekali lah. Jadi sebelum aku tunjuk barang-barang ni dekat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai pun boleh, tak ada masalah. Datang je Orchid Taker Klang, alamat dekat atas tu. Jadi guys, yang pertama kita ada saiz 3500 mAh dengan saiz 7000 mAh. Harga untuk 3500, harga dia RM305, harga boleh nego. Untuk saiz 7000, harga dia RM450, harga boleh nego. Untuk saiz 7000 ke bawah ni guys, bateri ni korang boleh pakai saiz 600 ke bawah. Mesin Daiwa Seaboard 600 ke, semua ke bawah. 500, 400, 300, 200 sampai 100 korang boleh pakai saiz 7000 dan juga 3500 ni. Untuk ketahanan dia guys, korang kena hati-hati guys, sebab ada kopi yang bateri macam ni guys, dia tahan 2 jam je, harga dia pun murah. Kalau macam bateri kita orang ni, saiz 3500 ni boleh tahan selama 24 jam. Untuk yang saiz 7000 boleh tahan selama 48 jam. Jadi harga dia korang boleh tengok kat sini. Yang saiz kecil sekali 3500 mAh ni RM305, saiz 7000 RM450. Harga boleh nego lagi. Lepas tu guys, kita tengok saiz yang besar pula. Saiz 20K dah restock. Ni pun bateri Yamato, ni pun bateri Yamato. Yang ini 20000 mAh, yang ini 40000 mAh. Untuk yang 20000 ni, korang boleh pakai untuk mesin saiz 800 ke atas. 800, Tanakom 800, Tanakom 1000. Apa-apa yang saiz 800 ke atas, korang boleh pakai saiz 20K dengan 40K ni. Untuk 20K ni, ketahanan dia 3 hingga 4 hari. Harga dia cuma 650, harga boleh nego. Untuk features ataupun dia punya barang-barang kat sini, korang boleh tengok. Dia boleh cucuk USB. Ada button on off tu. Dan bateri ni guys, semua ni kalau dia full charge, dia keluarkan 16 volt lebih. Itu yang special bateri Yamato ni. Kalau korang pakai bateri biasa, kemungkinan dia bawah daripada 16 lah. Jadi mesin korang tak cukup perform. Untuk 40000 mAh ni, ketahanan dia selama 7 hari. Senang cakap seminggu lah guys. Dia punya function pun sama juga. Korang boleh tengok dekat sini. Dia ada USB punya tempat. Lepas tu dia ada tempat korang nak cucuk tu lah. Dia ada DC input dan juga output. Nak pakai spotlight guna ni pun boleh, tak ada masalah. Untuk yang saiz 40000, harga dia 950. 20000, 650. Jadi korang boleh pilih nak yang mana satu. Kita ada saiz daripada kecil sampai ke saiz besar. Harga dia semua kat sini. Jadi korang boleh screenshot whiteboard ni, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang kedai terus. So macam biasa, apa-apa korang roger je.